kita masa nak presentation ni, saya punya masa singkat kan. Saya nak tunjukkan pasal yang ni. Siapa yang ada kamus macam ni kan, kalau kat rumah ada dia dah berdaki macam ni kan, tak payah beli baru. Boleh bersihkan dengan bleach ni lah. Jangan pakai klorok. Ngajalah mati lah. Okey, kita pakai yang ini contohnya. Tapi saya harap dalam 10 minit bolehlah boleh berkesan lah. Saya cuba, saya pakai air panas. Air panas saya masuk kat dalam ni. Lepas tu saya letakkan bleach ni lah. Sebab bleach ni selain dia boleh membersihkan daki-daki tu, dia juga boleh membersihkan tahi lalat. Tahi lalat dekat baju, jadi kita kena rendam. Kena rendam dalam 1 jam, 2 jam. Kalau ada kat rumah kain-kain, nak kain buruk kan, ada orang dia kain buruk dia suka basuh kan. Rendamlah dengan bleach ni. Nanti kain buruk tu dia jadi bersih. Okay, saya haraplah kita letak, saya tak payah godak pun. Saya tak payah godak, dia dah berbuih-buih. Sorry. Dia dah berbuih-buih. Okay. Ambil kain. Okay. Yang ni pula, saya nak tengok macam mana bleach ni dia bertindak. Dia termasuk. Macam mana bleach ni bertindak. Yang ini adalah sabun biasa. Ni adalah sabun biasa sabun biasa ni. Tak payahlah saya cakap jenama lah saya cuma nak bagi tahu saya macam mana dia bertindak. Saya letakkan iodine ni lah dekat dalam ni. Okey, mulalah kita tambah lagi. Okey, yang ini adalah bleach, yang ini tadi adalah sabun biasa. Saya ambil sikit aja. Dah. Dulu. Yang ni saya basah sikit. Okey. Ni lagi sikit. Okey. Kita pusing. Tengok. Ini yang bleach tau. Tengok macam mana bleach tu bertindak. Nampak tak? Nampak kan? Hebat tak bleach ni? Kita punya yang iodine tadi, dia dah jadi cerah dah. Kan? Saya cuba lagi sekali kan bleach ni kan. Saya tak payah nak letak sabun lagi. Saya godak lagi. Tengok lagi. Nampak kan? Cepat tahu dia bertindak. Cuba anda bayangkan kalau yang ini okey, saya angkat. Dah lah dia tak bersih kan. Lepas tu anda bayangkan anda ada baju yang kena kicap, ada baju yang kena dakwat, ada baju yang kena sos. Lepas tu anda masuk sekali, anda basuh, pakai klorok. Nampak tak air dia yang macam ni? Memanglah baju kita tu bersih, tapi dia akan meninggalkan kesan yang hitam dekat kain ni. Meninggalkan kesan yang hitam dekat kain ni. Kita tak nak lah, kita nak yang bersih kan. Macam ni contohnya. Hebat kan? Sebab tu kena guna bleach ni. Kalau anda tak guna, anda tak tahu. Lagi satu, saya tunjukkan balik. Bezanya bleach dengan sabun biasa ni. Okay. Belum buangkan air dalam tu. Okay. Yang ini tadi bleach kan? Okay. Saya masuk lagi air. Saya letak lagi sabun yang biasa tadi lah. Saya nak tunjukkan kepada anda sabun biasa dengan bleach ni dia berbeza tau. Kalau anda pakai sabun biasa, dia akan meninggalkan macam habuk sabun tu dekat anda punya air basuhan tu. So yang itulah sangat bahayanya kalau kita ada anak kecil, kita pakai sabun tu, dia tinggal kadang-kadang perasan tak kalau bila kita nak sidai baju, bila baju kita dah sidai baju kita dah kering, kita angkat, kita kibas. Perasan tak habuk?
Tu habuk daripada sabun lah. Dia tak macam bleach ni dia larut habis. Berbanding dengan sabun yang biasa. Kejap lagi anda boleh nampak perbezaan dia lah. Okey, bleach ni. Dan satu, buih dia pun berbeza tau. Kalau buih bleach, buih dia halus-halus. Kalau buih sabun biasa tu, buih dia kasar-kasar. Kasar-kasar. Jadi bleach ni dia seberguna lah, bagi saya seberguna. Kalau anda nak cuci barang kemas pun boleh. Cuci barang kemas. Lagi satu, cuci baju bayi kan. Lagi satu, boleh cuci pinggan mangkuk pun boleh. Kalau dah nak pakai dish drop lah. Tapi saya lebih suka pakai dish drop lah. Ini pun sabun serbuk kan. So kita tunggu sekejap. Anda boleh nampak perbezaan dia dekat sini. Dan sekejapan ni pun anda dah boleh nampak. Yang bleach ni, dia jernih. Kalau kita biarkan lagi, dia akan jadi sejernih-jernihnya. Sebab dia betul-betul mencampurkan di dalam air tu berbanding dengan sabun pencuci yang biasa. Kalau ada anak kulit sensitif, kadang-kadang kita cakap, anak kita ni, kita dah bagi dia makan ubat. Anak-anak kita ni, kita dah jaga dia punya makan. Tapi ada satu yang kita tak jaga. Kita tak jaga sabun pencuci kita. Sebab tu anda kena tukar kepada sabun pencuci yang lain. Okey? Yang ini anda dah nampak beza kan? Nampak kan? Tunjuk. Okay? Kalau kita biarkan lama, dia lagi jenis. Kalau balik semula kepada saya punya jak tadi, dia sepatutnya dalam 1 jam. Tapi saya tengok dululah kesan dia macam mana. Nanti anda boleh buat sendiri dekat rumah. Kalau ada jak macam ni, ni macam nampak baru lagi kan? Akan nak beli lagi. Okey. Rasa macam dah nampak cerah sedikit. Ni memang nak tunjuk lah ni. Tapi tadi air saya separuh je kan? Okey, memang saya nak tunjuk kat anda ni magic je. Masa tak ada berus dekat atas tu, boleh hijau tu. Okey. Kalau boleh tunjuk dekat team, dekat customer, power. Daripada pakai klorok. Pakai klorok tau untuk cuci pinggan mangkuk. Bahaya tau klorok. Sekejap saya tunjuk dia punya hotel. Saya nak pergi ambil logo saya lah. Kalau kita pakai sabun biasa, yang kerak-kerak kita tu dia memang takkan hilang. Okey. Sekejap Meng. Ya Allah, kalaulah anda boleh lihat. Sorry lah. Kalaulah anda boleh lihat dalam dia ni. Tadi nampak kan gerak-gerak kan? Ala kadar lah nanti kat rumah boleh masing-masing boleh buat. Tak payahlah beli baru. Dan ni pun dah okey dah. Mana ada lagi? Nampak tak? Hebatnya bleach kita ni kalau sental lagi boleh bersih pakai brush yang ni ada brush blender nampak tak? So kena guna barang MW baru boleh cerita dekat orang. Kalau kita tak guna, kita tak boleh nak cerita sebab kita sendiri pun tak ada pengalaman. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.